Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusallim ala hadan nabiyil karim sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, yarfi'ullahu alladhina amanu minkum. Allah angkat di kalangan kamu orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan di kalangan kamu itu yang menuntut ilmu itu maka diberikan darjat. Darajat maksudnya tingkatan-tingkatan tertinggi di sisi Allah SWT bagi orang menuntut ilmu ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu hadis berkenaan tentang ilmu, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, tariqan yaltamisu, satu perjalanan yaltamisu fihi ilman, satu perjalanan nak menuntut ilmu. Perjalanan pada rumah dari mana-mana saja, niat nak pergi majlis ilmu itu, sahalallahu lahu bihi tariqan, maka Allah Subhanahu Ta'ala akan mudahkan baginya itu jalan ke syurga. Sahalallahu ala tariqan ila jannah, jalan mudah pergi ke syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan apabila berhimpunlah sesuatu kaum, satu golongan itu di dalam rumah, fi bait, di dalam rumah, fi min buyutillah, di dalam rumah-rumah Allah, yasluna kitab Allah, dengan tujuan untuk belajar Quran, belajar pengajian, untuk mengaji ilmu tentang ilmu Allah SWT ini. Wa yatadarasunahu, dan juga Allah SWT sebut dia belajar dengan tujuan di antaranya mereka itu, illa nazalat, melainkan Allah akan datangkan padanya itu, turunkan padanya itu, alaihim, ke atas mereka itu, sakinah, satu kebahagiaan, ketenangan, tentram. Itu kata-kata Nabi SAW, Nabi sebut tu, hadis tu, dan hadis lagi yang akhirnya tadi, Allah mudahkan. Orang jalan nak menuntut ilmu ni Allah mudahkan, bahkan Allah mudahkan buka satu jalan ke syurga. Sebab itu Allah panggil, Allah dalam hadis, dalam kitab-kitab lain, setengah ulama sebut, Allah panggil sekalian malaikat, ya malaikah, wahai sekalian para malaikat, pergilah di langit dunia, turunlah ke muka bumi itu, di mana sahaja ada majlis ilmu, di mana sahaja ada majlis ilmu agama Allah itu, maka malaikat itu turun ke atas muka bumi Allah ni, singgah ke surah Al-Kawthar, singgah ke Al-Kawthar, surah Al-Kawthar ada kuliah subuh. Lalu mereka itu berdoa, Allahumma ghafir lahum, ya Allah ampunkanlah mereka ni. Siapa mereka ni? Yang dalam majlis ilmu ni lah. Warhamhum, dan rahmatilah mereka ni. Sampai bila? Sampai habis majlis ilmu. Walaupun terlena, maka ada golongan orang-orang tergolong orang yang mendengar. Nampak tak? Walaupun terlena, bukan buat-buat lena. Kalau buat-buat lena, baik pergi mancing, contoh. Contoh. Itu cara pengusi. Mungkin dia jemaah kat sana, kan? Tapi nak cerita untuk wujud majlis ilmu ni, Allah bagi kita kekuatan, tuan-tuan, nikmat, satu nikmat. Seringkali saya akan mulakan kuliah saya dengan mukadimah, syukur sangat dengan nikmat tersebut Allah bagi ni. Allah dah sebut ulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi kamu nak dusta, nikmat apa lagi kamu nak
Nikmat apa lagi kita nak? Allah bagi nikmat sihat, bangun pagi dalam keadaan sihat, bangun pagi dapat nampak biji mata hitam anak isteri. Jadi kita syukur kepada Allah SWT. Kembali dalam kitab Penawar Bagi Hati, dan juga saya gunakan Syarah Qalbun Salim. Kalau kitab yang tu muka surat 235, kita berhenti pada hadis Nabi SAW pada yang lepas. Minggu ni minggu yang ke-3. Saya awalkan tuan-tuan sebab minggu depan ni nak balik lah. Setahun lebih dah tak balik. Saya pun ada kampung. Balik. Jadi awalkan tarik ke minggu ni. Iaitu dah sabda Nabi SAW, min sa'adat ibni Adam, setengah daripada tuah manusia. Maksudnya min sa'adat ibni Adam, termasuk kebahagiaan seorang anak Adam. Ridahu bima qadallah, ialah dia reda dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Wa min syaqawati ibni Adam, dan termasuk dan juga apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala kepada dia. Wa min syaqawati ibni Adam, dan termasuk kecelakaan seorang anak Adam itu. Tadi Nabi sebut di antara sebahagian kebahagiaan anak Adam itu, kebahagiaan di antara ketenangan, kesejahteraan, kebahagiaan kita ni ialah dia redha dengan apa yang Allah tentukan kepada dia. Wa min syaqawati ibni Adam, dan sebahagian di antara kecelakaan anak Adam itu syaqatuhu bima qadallahu lahu, iaitu dia tak boleh terima, dia murka, dia tidak redha dengan apa yang Allah tentukan kepada dia. Dia tak boleh terima. Macam yang lepas-lepas saya kupas yang lepas-lepas, macam mana saya cerita yang lepas. Saya dah sebut pada tuan-tuan, iaitu kata Syekh Mutawalli Sya'rani rahimahumullah. Dia kata apabila seorang itu tidak redha dengan qada, kita tidak redha dengan qada, ketentuan yang Allah bagi pada kita tadi ni, maka bertiba-tibalah musibah pada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan, dalam hadis yang lain diriwayatkan pula tambahan min sa'adati ibni Adam, dan tanda termasuk kebahagiaan seorang anak Adam itu ialah redahu bima qadallah. Dia reda dengan apa yang Allah tentukan kepadanya. Dia reda. Kata Syekh, kata Habib Zainal Abidin, dia sebut kalau kamu tidak reda dengan musibah yang kamu timpa, kalau kamu tidak reda dengan apa yang berlaku pada kamu sebelum ni, maka kadang musibah itu membuatkan kamu jadi baik. Mengapa lagi? Kenapa lagi untuk merungut? Untuk apa lagi kita merungut? Allah, tak dapatlah nak pergi ke situ. Kalau aku tak accident, tak sakit kaki, aku pergi dah. Allah bagi musibah sakit kaki tadi tu, dan hari ni kita lihat, uish, kalau aku pergi hari tu, habis aku. Nampak tak Allah bagi musibah tadi tu, dia reda, dia tak reda. Kerana musibah tadi tu, dia selamat pada hari ni. Kena reda. Wa min syaqawati ibni Adam, dan juga termasuk kecelakaan seorang anak Adam ialah tarkuhu istikharatullah, iaitu termasuk kecelakaan anak Adam tadi itu ialah dia meninggalkan istikharah. Istikharah apa? Dia tak boleh terima ketentuan yang baik dalam ketentuan. Dia tak boleh terima. Istikharah ni bermaksud jalan antara baik dan buruk. Dia tak boleh terima. Kadang-kadang yang baik tu datang, yang buruk pun datang. Yang baik pun datang, yang buruk pun datang. Yang buruk tadi itu, Allah bagi buruk tadi itu, dia tak reda dengan keburukan yang Allah bagi pada dia. Aku tak boleh terima lah benda ni. Rumah aku terbakar ni. Kenapa Allah bagi aku terbakar rumah? Nak dekat Hari Raya Aidilfitri, habis pakaian beraya anak. Dia mungut tadi. Dia tak boleh terima istikharah, ketentuan yang baik dan buruk tadi tu. Dan kata Nabi SAW, wa min syaqawati ibni Adam, dan termasuk dia ke antara kecelakaan anak Adam itu ialah syaqatuhu bima qadallahu lahu. Dia tidak reda apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Tak terima. Tuan-tuan hadirin dan rahmati Allah, apa yang baik itu, memang saya selalu sebut di akhir kuliah, dia selalu sebut al-haqqu min rabbik. Yang baik itu daripada Allah. Wala takum minal muntarin, yang lemah, yang tak apa molek, yang tak apa cantik itu daripada kita. Habis Ustaz, tu yang kat Sandakan tadi itu tinggal sebuah masjid yang 1000 habis, rumah habis, tu kena bakar. Itu daripada Allah tu Ustaz. Kalau apa tak daripada Allah, api itu bergerak tadi itu kena izin Tuhan. Ya, itu daripada Allah. Yang keburukan kalau daripada Allah, itu istilahnya nama mahmudah, yang indah.
Ada keburukan tadi tu, Allah nak bagi kebaikan dia. Ada hikmah dia tu. Ada sebab. Umpama seorang isteri yang lama tak dapat anak, tiba-tiba cecah umur lewat 40-an baru dapat anak. Masa muda-muda dia minta tak dapat, sehingga kan dia dibuang keluarga. Ada yang sindir, ada yang kata macam-macam, ada yang tak subur, ada yang duduk masalah. Lebih baik cerailah, cari lain, macam-macam hujan. Sehingga kan satu tahap dalam doa dia jadi, ya Allah Tuhanku, kenapa kau tak bagi aku anak? Dan akhirnya Allah bagi umur 40-an. Saya pernah sebut pada tuan-tuan sahabat saya sendiri, umur hujung-hujung 40-an baru dapat, dan baru dah dia cerita muncul bapak ujung-ujung ni dia cakap saya. Sebab apa? Masa muda-muda dulu, isteri aku kerja macam ni. Isteri aku yang aku kerja macam ni. Dia kerja pilot, tuan-tuan. Isteri dia pramugari, bukan pramugari mas ni. Tu yang Dubai punya tu. Tak bertemu suami isteri ni. Dan hujung-hujung dah habis-habis sini baru dapat anak. Rupa-rupanya kalau ada anak lah ketika itu, tuan-tuan agak-agak dia jina. Tak terjaga. Apa yang Allah Ta'ala bagi buruk tadi itu daripada Allah. Ada hikmah dia. Allah dah susun rapi dah. Allah dah susun rapi cantik dah. Nak pergi kerja, nak pergi kerja. Tiba-tiba hujan lebat, hujan tu cecah sampai pukul 7.45. Kita kerja saat ini nak masuk pukul 7.30. Nak kena kumpul lah, ini ada event sekian-sekian, 7.45 baru hujan ada. Selalu gerak pukul 7.10 dah. Tiba-tiba duduk tenung kat tingkap, hujan ni bila nak reda ni, kerak jatuh, pokok tumbang pokok ujung tu. Tuan-tuan, keburukan yang Allah bagi lambatkan masa tadi tu, Allah nak elakkan. Kalau kau pergi waktu ni saat dan detik waktu ketika ni kau kena pokok ni. Allah lambatkan tadi tu. Keburukan dan kebaikan itu daripada Allah. Kalau kebaikan daripada Allah dan kalau keburukan itu daripada Allah SWT, ada hikmah dia tadi tu. Itu mahmudah, indah, ada sakinah, kebahagiaan, sejahtera Allah nak bagi. Tapi kalau keburukan daripada kita, itu daripada kita sendiri. Tabat yada abi lahabi wa tab. Binasa diri Abu Lahab tu sebab tangannya sendiri. Allah sebut Al-Quran. Binasa diri Abu Lahab tadi itu sebab tangannya sendiri. Allah rekod dalam Quran setiap nama bini dia sekali, setiap isteri Abu Lahab sekali. Diorang ni binasa sebab diri orang sendiri. Tuan-tuan, kita hari ni binasa sebab diri kita sendiri. Sebab diri kita sendiri. Tanah runtuh itu, ini dan sebagainya. Dari segi dari segi sistem tadi itu, tanah sekian-sekian, pokok dia, akar dia tu untuk tahan ke tanah tadi tu. Tapi disebabkan kesilapan manusia, nak pokok tu tebal, nak buat sekian-sekian, runtuh tanah tersebut. Bila runtuh tanah tersebut, apa ni Allah bagi bala kepada aku ni? Tak, kesilapan kau sendiri. Kesilapan diri kita sendiri. Sebab itu dalam hadis ini disebut, wa min syaqawati bani Adam, kata Nabi, dan barang siapa yang dimurka, seorang anak Adam itu murka dengan redha Allah, dengan ketentuan Allah, syakhatuhu bima qadallah, maka dia juga benci dengan ketentuan Allah SWT. Allah tak redha. Sebab itulah sahabat-sahabat ni Allah bagi satu pingat pada mereka yang bernama radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dan mereka redha akan Allah, Allah redha akan mereka. Umar tu punya garang manusia, Allah redha akan Umar. Sampai marah Umar pun Allah redha. Itu yang disebutkan tadi ni. Maka disebutkan sini hadis Nabi ni pula, redha adalah kemuncak apa yang diinginkan oleh ahli syurga. Madza turidu fayaqulu redha. Apakah yang kamu inginkan wahai penduduk syurga, kata Allah. Penduduk syurga kata, kami nak redha je Allah. Wahai Tuhan, kami nak redha ya. Kami nak redha kamu ya. Kami nak redha kamu ya. Sebab ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut, di dunia ni apabila kamu berpaling daripada perintah Tuhan, ma'isyatan dongka, Allah Ta'ala sebut sempit hidup. Wa innahu yaumal qiyamatil a'ma. Dia bukan setakat di dunia, di hari kiamat nanti juga, di hari akhirat nanti juga, dia buta, dia tuli. Tuli dengan tidak dapat kebenaran. Upama di akhirat nanti kita nak juga dapat redha Allah. Dah duduk dalam syurga pun nak dapat redha Allah. Nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, kelebihan sifat redha ni. Apabila kita dengan redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah yang pertama sekali, Allah bimbing dan petunjuk. Allah bagi bimbing, Allah bagi petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebimbangan, kepimpinan, petunjuk, ada je Allah bagi.
Apabila duduk sesuatu di persimpangan, di hujung persimpangan, kita ada satu masalah yang besar, kita mengadu kepada Allah SWT, kita juga mengadu juga manusia. Manusia ni dia kadang-kadang dia suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Diciptakan manusia tu dia suka keluh kesah. Dia suka mengeluh. Ni apa, live, buka live tengah-tengah malam pukul 2 pagi. Pukul 1 lah pagi live. Dia cerita dekat orang yang dengar. Dalam tu kata follower dia ada 500 orang. Dia cerita, aku ni sekian. Aku ni, suami aku macam ni. Isteri aku, dia mengeluh. Dia cerita dekat 500 orang follower dia tu. Dia tak tahu yang dalam 500 orang tu pun masalah macam dia juga. Dia mengadu ni, kenapa Allah bagi aku macam ni ya guys? Dia kata, kenapa? Kenapa Allah bagi macam ni? Dia mengadu kepada manusia dalam tu. Yang lain tu, yes sis, ya bro semua. Ni, dia mengadu, kenapa Tuhan bagi aku macam ni? Dia tak perhatikan Tuhan, dia mengadu kat manusia. Hari ni ramai manusia, dia mengadu dekat manusia disebabkan dia tak perhati dengan Tuhan punya rencana. Allah SWT punya aturan hidup dia tak perhati. Kenapa Allah bagi aku macam ni? Kenapa Allah bagi aku suami aku macam ni? Aku macam jaga biawak hidup. Suami dia culas, tanggungjawab. Dia mengadu dekat manusia. Tak perlu mengadu manusia. Kau bangun pukul 3 pagi dengan semata-mata untuk live, tak perlu. Bangun pagi, buat qiyamul lail. Doa waktu tu tajam. Dalam tajam, berbisa waktu. Mana mungkin ketika tu kiranya Allah ampunkan dosa, Allah bagi jalan yang keluar. Maka disebutkan itu apabila kita redha dengan Allah SWT, Allah sebut dalam Quran, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanah. Dengan Al-Quran itu Allah tunjukkan jalan-jalan keselamatan kepada sesiapa sahaja yang mengikutkan keredaannya. Subus subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumat. Allah akan berikan kepadanya itu cahaya. Allah akan berikan keluarkan mereka itu daripada zulumat kegelapan ila nur biizni, dengan izinnya. Allah bagi jalan. Allah bagi petunjuk. Wa yahdi bihim ila siratal mustaqim. Dan Allah SWT akan bagi hidayah, bagi petunjuk terang benderang dengan izinnya. Itu yang pertama. Allah akan bimbing dia. Mengadulah pada Tuhan. Allah bagi. Tu yang kena belasah dengan suami dia tu. Yang kena belasah, isteri pertama dia belasah isteri dia sampai koma. Lahir anak dia pun masalah sikit, okey. Lepas tu dia kahwin yang kedua tu pula pun dia belasah lah isteri dia yang kedua tu. Ketika hamil, gugur. Tuan-tuan. Isteri yang pertama tadi tu dia redha. Dia cerita menitis, tak boleh cakap apa. Tapi mungkin barangkali dia faham. Dia dengar saja suami dia di penjara tadi terus menitis air mata. Menitis air mata itu bermakna dia syukur ataupun dia sedih dan sebagainya, ataupun dia redha. Allah tunjukkan satu-satu bimbing kepada dia, dan Allah tunjukkan bagi pelaku yang melakukan kesalahan kepada dia. Allah balas, tuan-tuan. Kita hidup di dunia ni dengan rasa kita lepas. Man husiba uziba. Nabi sebut siapa yang dihisap pasti ada diazab. Yang dihisap pun diazab, apatah lagi yang melakukan kemungkaran, zalim, pasti diazab. Jangan kita rasa lepas, jangan kita rasa duduk di atas tu atas, kita akan jatuh. Kita akan jatuh. Yang kedua, barang siapa yang di antara ciri-ciri ataupun mereka yang redha dengan ketentuan Allah Ta'ala ni, dia akan dapat kemenangan. Dia akan dapat kejayaan. Allah sebut dalam Quran, wa may yatawallallaha wa rasulah. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu walladzina amanu, dan dijadikan orang-orang yang beriman itu sebagai penolongnya, fa inna hizballah, maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang menang, ghalibun. Dijadikan Allah ni sebagai tempat mengadu dia. Dijadikan Rasulnya sebagai yang akan beri syafaat kepada dia. Dijadikan orang-orang yang beriman sekelilingnya sebagai penolongnya. Maka Allah dialah dikatakan orang yang menang berjaya. Ada manusia yang berjaya, dia kata, ini hasil usaha aku. Aku tak perlu pun buat duha macam korang. Nak buat duha, nak bangun malam, letih. Korang buat duha, buat qiyamul lail, aku tengok lagi susah. Nampak tak? Tuan-tuan pernah jumpa tak orang macam ni? Aku tak sembahyang pun tak ada masalah. Yang korang ni tungging terbalik dengan puasa sunat isi habis. Apa korang ni? Aku tengok lagi susah. Tengok aku kaya. Ada tuan-tuan, yang main. Itu nama dia apa tu? Istidraj. Bukan istidraj cinta TV3 tu. Istidraj. Ujian Tuhan. Saya dah sebut dah pada tuan-tuan yang lepas-lepas dah. Saya dah bagi contoh dah istidrajnya apa dah. Kata Ustaz Abdul Samad,
Istidras ni satu nikmat yang Allah yang didapat, rupa-rupanya nikmat itu tak nampak dibaluti dengan azab. Allah bagi dia nikmat. Oh, nikmat sihat, dia tak pernah sakit, tak pernah demam. Lagi dia sihat, dia jauh dengan Tuhan. Macam Firaun, tak pernah digigit nyamuk, tak pernah demam, dan akhirnya apa dia cakap? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu. Punya dia angkuh, dia kata dia Tuhan. Last sekali rupanya nikmat yang dapat tu rupanya azab. Ni nikmat yang kita dapat hari ni, nikmat isteri, nikmat ada anak cerdik-cerdik, nikmat rumah semua. Jangan sombong. Nikmat tu Allah nak test. Kau nak syukur ke tak syukur? La in syakartum, lam tadi tu nak sebut la in syakartum. Kau syukur, la azidanakum. Aku tambah nikmat kepada kamu. La in syakartum. Tapi kalau kau kufur, standby, Allah kata. Kalau kau kufur, hati-hati. Kalau kau kufur, kau siap. Belasah kau. Azabun alim. Azabun syadid. Wala in kafartum inna azabila syadid. Allah kata, azabku pedih. Azabku keras. Jangan tak bersyukur. Tapi kalau bersyukur macam-macam nikmat Allah bagi. Itu kejayaan. Apabila seseorang itu direda dengan Tuhan, direda dengan apa yang ditipu kepadanya, reda yang baik atau yang buruk, dia akan mendapat ketenangan dan ketenteraman. Jiwa tenang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai orang-orang jiwa yang mempunyai jiwa yang tenang. Kita nak Allah bagi kita dengan jiwa yang tenang. Jiwa, tuan, jiwa. Kalau kitab karangan Imam Ghazali itu, kitab Ihya Ulumuddin, jiwa agama. Tuan-tuan bayangkan, jiwa agama. Agama tu dia ada jiwa dia. Jiwa-jiwa kita ni. Allah nak panggil itu tadi nak keadaan tenang. Irji'i ila rabbik. Kembalilah kepada Tuhan kamu itu, radiyatan mardiyah, dengan keadaan kau puas hati dengan nikmat-nikmat yang berikan. Kita nak kembali pada Tuhan dengan keadaan puas hati. Tak nak mungut-mungut. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa aku mati macam ni? Kenapa aku tak mati ketika tengah sujud? Ya Allah, ketika ambil nyawa aku, kenapa aku mati dalam keadaan duduk atas katil? Allah ambil tadi itu, kamu terima ke tak terima? Ya. Disebut irji'i, Allah panggil, aku panggil kamu dengan keadaan tenang. Aku panggil kamu ni keadaan tenang. Mati kamu keadaan sujud ke, mati kamu sakit jantung ke, aku matikan kamu tadi tu, kesudahan ending kamu itu, kamu kena terima, redha. Allah dah susun dah, tuan-tuan. Ni kejap lagi lepas saya subuh ni, Allah dah susun dah ni. Nak pergi mana lagi ni? Nak singgah Bombay ke? Mom's Corner ke? Kan? Nak jamah nasi goreng isi masuk kat rumah. Dah susun dah. Sebutir nasi tadi ni, yang pagi ni, Allah dah susun dah. Tak payah fikir dah. Rezeki kita apa ni, Allah dah tentu dah. Jangan kamu fikir tentang ke depan hari tu, nanti kamu lemas. Jangan kamu fikir yang lepas yang dah berlaku, nanti kamu cemas, kata Sayyidina Ali. Cemas. Jangan yang berlaku-berlakulah. Kalau dah kata dah berlaku kehilangan, dah ada Allah dah susun dah. Itu je, ketenangan jiwa. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi ayat seterusnya, fadkhulil fi ibadi, wahai hamba aku, masuklah syurga aku. Fadkhuli fi ibadi, wahai hamba aku, masuklah sini. Oh, Allah panggil, tuan-tuan. Allah panggil. Umpama kita datang rumah orang, kita datang rumah orang YB ni. YB ni dia ada kenalan-kenalan dia. Kita ni orang kata jemaah surau je. Tapi kita kenal dia sebab dia ada tegur kita sekali je. Sekali kita datang rumah dia, dia boleh bangun daripada tetamu VIP, dia panggil dia. Allah, Haji datanglah. Kita rasa macam mana, tuan-tuan? Rasa takjub ni, betul ke dia panggil aku ni? Kita tengok, agak betul dia panggil aku. Rasa takjub tak? Takjub. Rasa takjub. Orang yang semua kenal dia, dan dia setengah-setengah saja, setengah-setengah saja dia kenal, tapi dengan kita tadi dia sambut sampai ke bagar. Takjub. Tapi kalau Allah panggil Tuhan yang kita sembah, berpuluh tahun, 60 tahun, 70 tahun yang kita sembah, tiba-tiba Allah Ta'ala panggil, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Marilah sini. Fadkhuli fi ibadi, wahai hambaku, masuklah. Wih, tuan-tuan, daripada jutaan manusia ni Allah panggil kita dalam keadaan macam tu. Fadkhuli jannati. Masuklah syurga aku. Tuan-tuan, meremang rumah kalau Tuhan panggil macam tu. Allah nikmatnya. Yang keempat, orang yang redha ini mendapat syurga dan selamat daripada api neraka.
Innal ladzi, kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, ayat 7 hingga 8. Innal ladzina amanu wa aminus solihat, sesungguhnya orang yang beriman dan juga yang beramal soleh itu, ulaik, mereka ni orang beriman dengan orang yang beramal soleh ini, hum khairul bariyah, mereka ni adalah sebaik-baik bariyah. Khairul bariyah, khairi baik, sebaik-baik makhluk. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, sebaik-baik makhluk. Nak cerita di sini tadi tu. Sebab itu kubur Abu Lahab tu orang pergi umrah bagi baling batu. Tak pergi umrah, pergi baling batu. Seburuk-buruk makhluk tu. Seburuk-buruk makhluk Abu Lahab tu. Dia tentang Nabi SAW, dia tak puas hati dengan Nabi, dia ajak orang bunuh Nabi. Dia pernah iklankan pada peristiwa hijrah yang Nabi lari. Nabi terpaksa lari daripada Mekah pergi Madinah. Sebab dia ni ya, mafia mafia. Orang pertama di atas muka bumi, manusia paling baik dalam alam ni, siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Quran, uswatun hasanah. Contoh teladan yang cukup baik. Tapi kalau nombor satu paling baik atas muka bumi si Islam ni, ada manusia insan yang tentang dia. Ni yang tentang ni adalah manusia paling mafia, paling teruk sekali. Abu Lahab. Ulaika humul khairul bariyah. Orang yang beriman dan amal soleh tadi ni, mereka ni orang yang baik, sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim, dan mengalir jazaohum inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan mereka. Orang yang beramal soleh, orang yang beriman, Allah balas kepada di sisi Tuhan. Allah bagi pada apa mereka itu? Jannatu adnin, satu syurga adn. Syurga adnin. Apa itu syurga adnin? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya. Ni orang yang buat amal soleh, yang buat baik. Orang beriman, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut yang beriman yang buat amal soleh. Kenapa Allah mention yang beriman buat amal soleh? Lepas tu Allah tambah lagi mereka ni orang yang baik. Allah akan balas syurga. Dah tentu baik dah. Tak, orang beriman ni dia banyak spesies. Dia banyak kelompok. Ada yang beriman, dia syirik. Beriman, tapi dia kerja buat syirik. Percaya benda-benda mistik. Anak dia tu dia demam seminggu dah. Ini ada benda yang kena sampuk ni. Ada benda yang menumpang. Benda apa yang menumpang? Kau pergilah klinik, seminggu dah demam ni. Cek, rupanya demam. Demam kuman, sekian-sekian. Oh, baik tu, makan ubat. Habis tu masih percaya pada mistik. Pergi klinik, cek. Seminggu tak demam. Tak, anak saya ni ustaz, dia ni memang macam ni. Ini ada nenek menumpang ni. Bukan nenek menumpang, demam panas tu. Tapi disebabkan dia beriman, percaya benda-benda yang tak baik, tahyul dan sebagainya, masih lagi mental vitality macam tu. Itu dia. Allah bagi syurga pada dia. Khalidina fiha abada. Bukan setakat syurga itu mengalir di bawahnya itu, sungai mengalir di bawah syurga itu, maka tempat tinggal yang abada, selama-lamanya untuk dia. Selama-lamanya, tuan-tuan. Orang cakap, ustaz, selama-lamanya ni lama mana? Selama-lamanya, tak tahu nak cakap selama-lamanya. Kalau 1000 tahun tadi itu lama juga, tapi ada tempoh, habis. Ni selama-lamanya. Kita hidup atas muka bumi ni, yang di hadapan saya ni ada 50-an, 60-an, 70-an, 40-an. Mungkin barangkali umur kita dekat 50, meninggal dunia. Ni selama-lamanya. Tak tahu nak cakap lah selama-lamanya. Saya bagi contoh lah. Sebutir pasir, campak di tepi pantai laut, mengharapkan sebutir pasir itu akan semua pergi ke sana. Bila nak sampai? Tak tahu. Macam itulah. Tak tahu bila nak sampai. Itulah selama-lamanya. Radiyallahu anhum, dan mereka pun reda dengan nikmat pemberiannya. Orang yang beriman dan beramal soleh ni, dia akan reda dengan segala nikmat yang Allah bagi. Wa radu anhu, dan Allah akan reda kepada mereka. Dzalika liman khasyiya rabbah. Inilah balasan yang demikian untuk orang-orang yang takut perintah Tuhannya. Makna kata yang keempat, orang yang reda ni akan dapat syurga. Akan mendapat nikmat, selamat daripada api neraka. Sebaliknya orang yang hanya reda pada kehidupan dunia dan tidak reda kepada Allah akan masuk ke dalam neraka seperti Allah SWT berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Yang keempat tadi yang kita reda. Sebaliknya kata dalam kitab ini, kata musannif, orang yang hanya reda dengan kehidupan dunia saja. Kehidupan dunia dia reda. Tetapi kehidupan reda dengan Allah itu dia tak reda.
Kehidupan dunia ni dia redha. Tapi dengan Allah tu dia tidak redha. Allah sebut dalam Quran, innal ladina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan akan menemui kami. Allah bagi dia nikmat macam-macam di atas muka bumi ni. Oh, dia seronok. Seronok, rumah besar, anak cucu ramai, dapat menantu semua kaya-kaya. Menantu pula jenis kaya, semua senang, tak pernah rasa susah. Tak pernah rasa jatuh susah, tak pernah rasa jatuh musibah. Seronok. Dia redha, dia rasa lapang dada dia duduk atas dunia ni. Tetapi bila sebut mati, tak boleh. Aku tak boleh. Sebab dapat nikmat. Umpama orang susah, orang sedang tak pernah susah. Tetapi sekali dia susah tadi, dia tak terima. Kenapa? Susah? Tak boleh. Saya dengan isteri saya, tuan-tuan. Saya tanya isteri saya, awak dulu belajar kat mana? Dulu belajar dalam kelas. Okey lah, ada lampu. Lepas tu belajar industri. Abang dulu belajar pondok, atak rupiah. Malam nak hafal Quran, pasang lilin. Pasang pelita, bubuh yang cukup tu. Bagi lampu tu kena kat kitab dia. Tak nak ganggu kawan-kawan sahabat tengah tidur ni. Apa? Kan? Air tak ada, air ambil ke sungai. Tahun bila abang ni? Tahun 2005, tahun 2001. Dah cerita dah macam tahun 60-an. Dah itulah pondok. Tok Guru nak ajar zuhud. Kan? Bila kita dah hidup keluarga ni, kadang-kadang dia datang susah. Bila datang susah tadi tu, kita dah rasa susah. Tapi kalau kita rasa senang, Allah bagi susah, dia tak boleh terima susah tu. Dia tak boleh terima susah sebab dah diselimut, dah dibaluti dengan senang dia. Sama anak-anak kita. Anak-anak kita kalau kita hanya manja dengan dunia dengan senang, sikit kes je. Sikit je. Allah bagi susah. Semalam kami ada buat majlis, kami ada buat program anak soleh. Daripada umur 7 tahun sampai umur 15 tahun. Anak-anak ni daripada 7 tahun, sejak 1 sampai umur 15 tahun. Kita bagi timer makan pagi, nasi luwak. Lepas tu pukul 12, pukul 11 kejap lagi, makan tengah hari. Minum petang lagi pukul 3. Anak-anak ni tuan-tuan, anak-anak kita kat rumah ni dia berulang makan. Bagi makan roti canai, dia berulang lagi pukul 8, pukul 9. Bila kena majlis macam tu, dia lapar. Ada satu anak yang datang, Ustaz, lapar ni Ustaz. Tadi dah makan pukul 7, lepas dah lapar? Lapar. Kat rumah selalu ada Apollo, ada kek. Oh, ini tak ada. Tak kita makan tengah hari. Lapar ni, nampak tak? Anak kita kat rumah, bila dia pergi majlis-majlis macam tu, dia rasa lain. Kenapa timer makan macam ni? Kenapa nak tunggu pukul 11? Apabila kita bagi nikmat tu, nikmat tadi tu umpama macam itulah gambaran dia. Kan? Sebab kita tak reda dengan kehidupan kita tadi tu, tapi apabila kita reda dengan kehidupan kita, Allah akan bagi nikmat. Dalam ayat ini, orang sebaliknya, orang yang reda dengan kehidupan dunia, tidak reda dengan kehidupan Allah SWT, dia masuk dalam neraka. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Disebabkan keingkaran dan kedahakaan mereka yang mereka telah lakukan itu, tuan-tuan. Habis bab tentang yang terciri-ciri orang yang dapat redha Allah SWT. Maka Allah malah sebut lagi. Sikit lagi kita berhenti, tuan-tuan. Masa sekejap je. Tadi kita bermula 5.55, dah 6 setengah dah. Kan? Masa cepat. Saya pagi tadi saya bangun pukul apa? Pok, siap. Prak dah 4.50 dah. Masa tu. La taqumu sa'ata yaumal qiyamah hatta yataqarrabu zaman. Betul kata Nabi. Takkan berlakunya hari kiamat sehingga kamu akan rasa yataqarrabu zaman, masa tu cepat. Keberkatan masa tu. Masa tu cepat. Keberkatan masa tu Allah dah cabut. Tu tanda-tanda kiamat tu. Dulu rasa dah jauh ya. Saya tanya haji umur 60 ni, dulu rasa jauh dah Kalau puasa tu jauh nak menunggu buka puasa. Sekarang ni kenapa sekejap sangat? Keberkatan masa Allah dah rentang. Sikit lagi. Antara reda dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala dan benci dengan kafir dan maksiat. Maka jika engkau bertanya kepada aku berhimpun antara reda dan qada Allah dan reda Allah dan benci akan kufur dan maksiat, jika disebut kat sini bagaimana aku hendak kumpulkan antara reda dan qada Allah dan benci dengan kafir maksiat. Sedangkan kedua-duanya adalah qada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nampak tak? Musannif cuba datangkan satu persoalan, lepas tu dia jawab. Soalannya ialah, kalau datang satu reda, satu qada ketentuan yang baik dan yang buruk, adakah aku nak benci dengan benda tu?
Yang baik tu aku tak bencilah, tu yang buruk tu. Maka disebut kat sini, sedangkan kedua-duanya adalah penentuan qada daripada Allah juga. Maka aku menjawab, kata musannif pengarang kitab ini, kafir dan maksiat itu ada dua sudut. Kufur dan maksiat itu ada dua sudut. Yang pertama, kedua-duanya itu kafir dan maksiat adalah qada Allah dan kehendaknya. Contoh tuan-tuan, konsert air dekat Bukit Bintang ada maksiat. Kenapa Allah izinkan lah? Nampak? Allah izinkan tu berjalan lancar tu. Gaza binasa, hancur. Kan buruk tu musibah. Siapa nak berlaku peperangan macam tu? Siapa nak tengok hancur rumah tangga, rumah bangunan? Siapa nak tengok anak pinak mati dan sebagainya? Itu kan bala. Kenapa Allah bagi juga teruskan? Ha? Kenapa doa kita minta aman tak aman? Kenapa Allah bagi? Yang saya sebutkan tadi, yang baik dan yang buruk daripada Allah Ta'ala itu ada hikmah. Contoh, Gaza binasa. Seperti padang jarak, padang terkukur, hancur, tidak ada apa. Kenapalah Allah izinkan tadi itu? Kerana 7 Oktober 2023 Taufan Al-Aqsa. Nampak kesannya pada hari ini? Sian rakyat Gaza. No, rupa-rupanya dengan kejadian pada itu, mata dunia dah nampak. Inilah pengganas sebenarnya atas muka bumi ini. Separuh benua masuk Islam. Orang dah nampak dah. Orang dah nampak dah Israel ni. Di Thailand, rakyat Israel pergi ke Thailand, dia nampak satu kedai makan letak bunga bendera Palestin, dia suruh jatuhkan bendera Palestin itu. Dunia dah nampak dah, inilah bangsat, inilah parasit, inilah kanser, inilah penyakit. Rakyat ni umpama lalat dia orang ni. Perosak muka bumi Allah Ta'ala. Dia kena peperangan tadi itu Allah binasa, yang mati syurga. Yang binasa, yang mati itu syurga. Allah nak bagi hasil tadi itu, dunia dah nampak dah. Yahudi laknatullah alaih. Nampak tak tuan-tuan? Yang baik dan buruk daripada Allah saya sebut tadi itu ada maha mudah, ada terpuji. Tetapi kalau yang buruk kemungkinan daripada kita ini, daripada kita, itu daripada kita. Man rida'ul maksiatun. Barang siapa yang reda maksiat, maksiatlah dia. Perkara maksiat yang berlaku dekat sekeliling kita tadi itu daripada Allah, tapi kamu dengan reda dengan maksiat itu. Kita reda dengan ketentuan Allah, tapi dengan maksiat tadi itu jangan reda. Maksiatun. Wa man rida'u kufrun. Barang siapa reda dengan kufur itu, maka kufurlah seorang itu. Tuan-tuan faham Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah, kedua-duanya iaitu kufur dan maksiat itu adalah usaha dan ikhtiar orang yang melakukan maksiat itu. Maka benarlah selari dengan Allah Ta'ala sebut, tabat yada abi lahabi wa tab. Binasa dia Abu Lahab itu kerana kedua tangannya sendiri. Kalau maksiat itu daripada Abu Lahab, itu bukan daripada aku, kata Allah. Itu daripada dia sendiri. Aku dah bagi Muhammad SAW. Allah dah utuskan Muhammad SAW. Dan juga anak saudara dia sendiri. Tapi kenapa tak nak ikut? Tapi nak agak kemungkaran. Binasa diri dia dan isi dia disebabkan tangan dia sendiri. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada apa yang kita belajar pagi ini, tuan-tuan. Reda Allah apa yang berlaku. Kita di antara kita yang berada dalam hadapan saya ni, termasuk diri saya sendiri, ada ujian. Ujian kehilangan. Kehilangan tu maksudnya ujian mati anak. Kita kehilangan ibu yang kita sayang. Kita kehilangan isteri yang kita sayang. Kena redha dengan kehilangan tersebut. Jangan murung. Kenapa aku sayang isteri aku? Semua sayang isteri. Semua sayang. Tapi Allah ambil tu ada sebab. Kita kena redha. Bila kita redha, kita akan datang tenang. Bila tak redha tu yang murung tu. Bila murung, sakit. Bila murung sakit. Kena redha. Apa yang Allah bagi tu, ketentuannya tu, Allah jadikan semua ada tujuannya. Sama juga rezeki. Allah dah tetapkan. Rezeki tu tepat masa dia. Rezeki tu tepat pada masa. Saya share sikit tuan-tuan. Penutup pagi ni sekolah subuh. Saya share sikit. Cerita pasal nak balik ni lah. Saya nak balik 22 hari bulan ni. Saya gunakan charter waran. Setahun sekali government dapat. Saya ambil lah untuk raya haji. Cuti buat. Anak yang belajar dekat Langkawi Tahfiz tu, setahun lebih dah saya tak jumpa. Semenjak duduk dekat Borneo ni, Sarawak ni, nak jumpa dia tadi tu jarak kadang setahun sekali. Jumpa last hari raya dulu. Ni nak jumpa dia. Kadang-kadang rindu. Kadang-kadang saya buat kuliah dekat mana waktu tu? Dekat Sembara Padi, Taman Sukma. Tengok anak ni, menitis air mata. Terhenti saat tengah kuliah. Ada satu haji cakap, Ustaz, kenapa Ustaz? Teringat anak. Jadi bila nak raya haji ni dapat cuti tuan-tuan. Saya punya bos besar sign cuti bermula 22 sampai 7 Jun. Lama. Lama raya sakan.
Kan? Dah lama tak balik. Dalam masa sama buat booking penerbangan tu. Tiba-tiba keluar satu arahan tadi ni. Arahan kata penerbangan dihadkan. Alangkah penjimatan. Oh sudah. Tengok cek sana rumah. Cuba cek tiket. Tiket pergi saja bang 2,500, kita 5 mana. Pergi balik 5,000. 5,000 baik duduk hotel raya seminggu 2 hari tak balik. Kan? Macam mana nak buat ni? Dah janji dengan mak pun semua. Pasrahlah. Redha je lah. Kita belajar redha lah. Pasti Allah ada susun yang rapi sebenarnya. Duduk. Ada satu insan telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya kuota haji dalam tentera ni ada lagi tak? Ada. Sepatah dia tanya, sepatah dia jawab. Mood dah spoil. Mood dah tak ada. Ni Ustaz ni nak tanya ni, kenapa lain macam cakap ni? Tak ada apa lah. Saya ni, tahu lah saya punya penerbangan tak tahu nak tak balik. Saya dah janji dah ni. Oh ya ke? Tak apa Ustaz. Nombor tentera Ustaz apa? Apa nak nombor tentera? Tak apa, bagilah nombor tentera. Sekian. Kejap lagi saya cuba balik. Benda ada ni. Selang seminit telefon, Ustaz cek email. Cek email, penerbangan anda berjaya tuan-tuan. Allahu Akbar. Telefon dia, ma'am, ni rupa-rupa dia ni dulu kerja kat bahagian transit. Dia dulu kerja bahagian transit. Yang luluskan sekian-sekian. Penerbangan tu terhad sekarang ni. Penerbangan sekarang ni khas untuk KLIA lah turun. Yang ni tak ada. Langkah penjimatan, kerajaan. Dapat cerita kat rumah orang pun syukur. Tuan-tuan nampak tak? Kalau Allah kata suruh balik, balik. Datang waktu balak ribut taufik, kau baliklah. Rezeki hari ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata tak lagi, kalau makan roti bom 2 ketul dekat Bombay, tuan takkan makan roti bom tu. Kalau ada duit pun ada orang datang belanja. Allah akan hantar satu jiwa, satu insan gerak kau belanja dia ni. Redha je. Jangan muat. Allah dah susun dah. Asli balik ya. Tunggu balik je 22 ni. Jadi insyaAllah. Sebagai share dengan tuan-tuan. Kisah tuan-tuan ni ada ni. Kisah tuan-tuan ni ada ni. Ada kisah dia. Ada berlaku pada tuan-tuan. Itulah kita kena redha. Redhalah dengan Allah. Dan juga hadis Nabi sebut. Satu lagi dengan ibu bapa. Mana anak-anak yang ada datang masjid suram pagi ni. Redha Allah fi redha'i walidain. Kita redha Allah bergantung pada redha mak bapa. Wa syakhatullah fi syakhati walidain. Murkanya Allah bergantung pada murka mak Allah. Kalau mak bapak kita tak redha kita. Sekian al-haqqu min rabbik, yang baik daripada Allah SWT. Fala takum minal muntarin. Yang lemah tu daripada sedapan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah himpunan kami ini satu himpunan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini ya Allah satu perpisahan yang cukup terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.